2023 soalan 11 daya dan gerakan 2. Ini bab tingkatan 5. Bab 1. Okey, ini berkaitan dengan soalan kekenyalan. Okey, jadi soalan A dia tanyakan bahawa apakah yang dimaksudkan dengan kekenyalan satu markah. Rujuk ke buku teks di sini. Okey, sini ada maksudnya. Okey, kamu boleh lihat di sini apakah maksud kekenyalan. Kekenyalan ialah sifat bahan yang membolehkan suatu objek kembali ke bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Okey, kemudian soalan B. Soalan B, terangkan mengapa spring. Okey, yang ini gunakan spring yang tebal dengan diameter gelung spring yang lebih kecil dapat berfungsi dengan efektif. Okey, poin di sinilah spring yang lebih tebal. Maksud gunakan dawai spring yang lebih tebal, diameter gelung spring yang lebih kecil. Dua-dua ini ada kekerasan yang lebih tinggi. Jadi poinnya, okey, ini soalan 4 markah. Poin yang pertama, kekerasan lebih tinggi. Okey, kekerasan lebih tinggi. Jadi bermaksud pemalas spring. Pemalas spring juga. Kalau kekerasan lebih tinggi, pemalas spring lebih besar. Okey. Kalau pemalas spring lebih besar, panjang mampatan. Di sinilah dia mampatkan, jadi panjang mampatan lebih kecil. Dan spring ini lebih keras, bermaksudnya spring dapat menyokong daya yang lebih besar. Okey, ini soalan bahagian C. Soalan bahagian C ini diberikan gambar raja 11.2A, 11.2B, 11.3A, 11.3B. Jadi di sini perlu bandingkan. Apa yang perlu bandingkan? Ketebalan spring 1, kecerunan spring 2, pemalas spring 3. Jadi setiap satu bandingan membawa satu markah. Jadi tuliskan dulu apa yang perlu dibandingkan, salin dulu. Ketebalan pertama ialah ketebalan spring. Di mana boleh lihat ketebalan spring ialah raja 11.2A dan raja 11.3A. Mana spring yang lebih besar? Okey, kamu boleh lihat gambar raja sini. Okey, bahagian ketebalan spring sudah ditunjukkan pada raja A ini ialah B 11.3A lebih besar. Okey, kemudian yang kedua ialah kecerunan kraft. Kecerunan kraft ialah pada raja 11.2B, raja 11.3B. Okey, mana kecerunan yang lebih besar? Okey, jadi di sini lebih tegak ke atas, maksudnya kecerunan lebih tinggi. Jadi raja 11.3B lebih besar. Okey, tandakan. Okey, kemudian ketiga ialah pemalas spring. Okey, pemalas spring raja 11.3. Okey, 3A dan 3B pun boleh nampak
pemalas spring. Tapi nampak lebih jelas ialah pada kecerunan graf. Sebab kecerunan grafnya lebih tinggi, bermaksudnya pemalas spring lebih tinggi. Sebab apakah kecerunan di sini? Okey, kecerunan di sini dia sama dengan paksi Y per paksi X, ialah Fx. Okey, jadi bermaksudnya kecerunan graf di sini ialah pemalas spring K. Jadi di sini saya masih tuliskan ikut bahagian atas, tuliskan 11.2B dulu. Okey, yang lebih besar ialah darjah 11.3B. Okey, ingat kecerunan graf F melawan X lebih tinggi, bermaksudnya pemalas springnya lebih besar. Okey, kemudian soalan bahagian nombor 2. Okey, hubungkaitkan ketebalan spring dengan kecerunan graf. Okey, lagi satu ialah hubungan ketebalan spring dengan pemalas spring. Okey, jadi kamu boleh rujuk di mana? Kamu boleh rujuk jawapan di bahagian 1. Satu hubungan ialah ketebalan spring dengan kecerunan graf. Ketebalan spring dengan kecerunan graf. Jadi boleh lihat yang di bahagian atas itu. Okey, di sini semua ialah darjah 11.3 lebih besar. Okey, ketebalan spring juga 11.3 lebih besar. Kecerunan graf juga 11.3 lebih besar. Pemalas spring juga 11.3 lebih besar. Boleh dikatakan sini semua ialah 11.3 lebih besar. Jadi semua hubungan yang dalam soalan ni semua ialah semakin bertambah, semakin bertambah. Okey, semakin bertambah ketebalan spring, semakin bertambah kecerunan graf. Okey, lagi satu ialah semakin bertambah ketebalan spring, semakin bertambah pemalas spring. Soalan D ini, okey, anda dikehendaki mereka cipta sebuah congkak-congkak spring yang boleh melantun, melantun dengan lebih tinggi, tidak mudah rosak walaupun dinaiki oleh kanak-kanak yang lebih berat. Jadi cadangan perlu berdasarkan ciri-ciri dan bilangan spring. Okey, ciri-ciri dan bilangan spring, ciri dan saiz alang. Okey, sini tuliskan 4 aspek: ciri-ciri spring, bilangan spring, ciri alang dengan saiz alang. Jadi ada satu bahagian yang perlu tulis lebih, satu ialah ciri-ciri spring. Ciri-ciri spring tulis 2. Okey, bilangan spring 1, ciri alang 1, saiz alang 1, baru cukup 5 aspek. Okey, sekarang saya masukkan semua aspek yang ditanya dulu. Okey, ciri spring yang pertama ialah gunakan spring dawai spring yang lebih tebal atau diameter yang lebih besar. Kenapa nak gunakan dawai spring yang lebih tebal? Ialah pemalas spring lebih besar. Okey, jadi dia boleh menyokong berat, menyokong daya. Okey, berat sebab sudah ada di soalan. Daya yang lebih besar. Okey, berat yang lebih besar pun boleh. Hanya di soalan ada sebutkan bahawa kanak-kanak yang lebih berat. Jadi saya pun masukkanlah daya. Okey, kemudian ciri spring yang kedua
panjang spring yang lebih pendek. Okey. Apakah sebabnya? Pun masih sama. Kalau panjang spring yang lebih pendek, pemalar spring lebih besar. Pemalar spring lebih besar, pemanjangan. Sini bukan pemanjangan. Sini adalah pemampatan spring yang lebih lebih kecil di sini. Sebab dia lebih keras, jadi pemampatan spring yang lebih kecil. Bilangan spring nak yang banyak, yang lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Dapat menyokong daya yang lebih besar. Kemudian ciri alang itu dibuat oleh bahan dengan kadar pengoksidaan yang lebih rendah. Jadi boleh tahan lama, tidak berkarat, saiz alang, kita nak saiz alang yang lebih besar. Kalau lebih besar, boleh menyokong daya yang lebih besar. Sini saya tuliskan 5 ciri, 5 penerangan, jadi cukup 10 markah.